cerita Walid nak Dewi, ajaib-ajaib ni. Ini agama yang realistik. Kalau semua orang jadi tok guru, jadi ajaib, jadi wali terbang sana, terbang sini. Macam digambarkan oleh sebagian Habib Karut yang datang ke Nusantara ini. Ini ada pula satu orang buat cerita, kononnya ada wali di Kedah, tak semayang Jumaat, tapi duduk semayang dengan bunian. Kalau kaedah ini diterima, ramai nanti tak semayang. Hang tak semayang kah? Aku semayang dengan bunian. Nanti dia kata, tak, itu untuk wali. Macam mana kau nak tahu dia wali ke tak? Hampa punya wali yang pakai seluar pendek, tak pakai baju isap rokok pun hampa yang kira wali majzub. Inilah bahana dakwaan golongan Asy'ariyah Maturidiyah. Mereka menghalalkan pakai perkara pelik dengan menggunakan jenama ini. Tak semayang, semayang dengan bunian. Mengandung kerana mandi di tasik dayang bunting. Benda-benda pelik-pelik macam ni. Wali mereka terbang sana, terbang sini. Ajaib. Ini Nabi diracun oleh Yahudi. Terasa racun itu. Kerana hidup dunia adalah ujian. Kalau Allah jadikan Nabinya itu super power, apa pun tak berlaku kepada Nabinya, kita tak boleh mencontohinya. Kita akan kata Nabi tak apalah, orang baling batu jadi kurma, jadi tamar. Orang racun jadi ayak sirap. Ya. Orang racun jadi madu. Tak. Racun-racun. Yahudi pula tu yang racun.